Apa maksud algoritma? Algoritma ataupun dalam bahasa Melayu algoritma ialah satu set langkah-langkah atau arahan yang tersusun secara sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan sesuatu tugas. Dalam kaedah pembelajaran, algoritma merujuk kepada langkah-langkah teratur yang digunakan untuk memahami atau menyelesaikan sesuatu topik atau masalah pembelajaran. Ia membantu pelajar belajar dengan lebih sistematik, tersusun dan berkesan. Maksud algoritma dalam pembelajaran pula ialah satu set strategi atau prosedur pembelajaran yang berstruktur dan berurutan yang digunakan oleh pelajar untuk mengingati maklumat, menyelesaikan soalan, memahami konsep dan membuat keputusan pembelajaran. Contoh algoritma dalam pembelajaran fizik ataupun dalam penyelesaian masalah dalam pembelajaran fizik, langkah yang pertama, faham soalan. Baca soalan 2 kali ataupun gariskan kata kunci seperti daya, tenaga, halaju dan sebagainya. Langkah yang kedua, dalam pembelajaran fizik, kita harus kenal pasti soalan yang diberi dan ditanya. Senaraikan maklumat yang diberi. Contoh, F sama dengan 10 Newton ataupun M sama dengan 2 kg. Nyatakan apa yang perlu dicari. Contohnya, cari pecutan kalau soalan itu minta. Langkah yang ketiga, lukis gambar rajah jika diperlukan. Guna gambar rajah untuk tunjuk arah daya, halaju atau trajektori. Tambah simbol fizik di tempat yang sesuai. Langkah yang keempat, pilih formula yang sesuai. Pilih formula berdasarkan maklumat yang diberi. Contohnya, F sama dengan MA ataupun V sama dengan U plus AT. Langkah yang kelima, masukkan nilai dan kira soalan yang diberi. Gantikan semua nilai yang kita dapat ke dalam formula. Kira dengan teliti dan pastikan unit betul. Langkah yang keenam, tulis jawapan dengan unit. Pastikan jawapan akhir ada unit seperti Newton, meter per second ataupun joule. Bulatkan jawapan ikut kehendak soalan. Pastikan 2 tempat perpuluhan atau dalam nilai bulat. Jika sudah belajar, sila komen. Okey, sekarang ni mari kita lihat abstraction dalam computational thinking. Jadi, apa tu abstraction ya? Abstraction tu adalah secara ringkas atau senang kata ambil idea utama dan buang benda yang rumit, benda yang menyusahkan. Sebagai contoh, saya bagi dalam kehidupan seharian. Kalau kita nak buat kek, kita tak payah fikir kita nak buat kek perisa vanila atau perisa coklat. Kita just fikir benda asas dia iaitu bahan dia, sukatan bahan dan masa masakan untuk buat kek tu. Okey, contoh lain lah kan. Kalau kita suruh kita suruh seseorang untuk melukis kucing, kita tahu dia akan lukis bujur, ekor sikit, 4 kaki, misai. Itu pun kita dah dapat detect itu adalah kucing. Tak payah nak lukis detail-detail, bulu-bulu banyak-banyak. Tak payah. Okey, senang kata, abstraction ni adalah strip away complexity. Kita buang benda yang rumit, buang benda yang menyusahkan, ambil benda yang penting je untuk kita faham dan kenal sesuatu perkara. Itulah abstraction. Semasa belajar, pernah tak awak perasan soalan dalam peperiksaan selalunya keluar dengan gaya yang hampir sama? Itulah maksud pengecaman corak atau dalam bahasa Inggeris, pattern recognition. Pattern recognition ialah kemahiran mengenal pasti persamaan atau ulangan dalam suatu topik atau masalah. Contohnya, dalam matematik, soalan pecahan selalunya ikut corak yang sama. Kita perlu samakan penyebut, tambah dan pemudahkan. Atau dalam bahasa Melayu, kita perlu buat kerangka karangan yang tak banyak beza pun. Yang selalunya dimulai dengan pendahuluan, isi penting dan yang terakhir penutup. Bila kita nampak corak yang macam ni, kita boleh guna kaedah yang sama untuk jawab soalan baru tanpa rasa panik. Itulah yang dinamakan pattern recognition, di mana ianya membantu kita untuk belajar dengan lebih cepat dan bijak serta ia menjimatkan masa dan memudahkan kita memahami sesuatu topik. Jadi itu sahaja. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang apa itu decomposition. Okay, decomposition ni adalah bila mana kita ada satu masalah besar, kita pecahkan masalah besar tu kepada masalah yang lebih kecil supaya kita mudah nak handle. Okay, jadi saya bagi contoh macam mana kita ataupun pelajar boleh gunakan decomposition ni dalam pembelajaran mereka. Saya bagi contoh topik cahaya. Okay, topik cahaya ni luas, tapi untuk kita pecahkan kepada topik yang lebih kecil supaya kita lebih mudah belajar, kita pecahkan kepada satu, pengenalan apa itu cahaya. Kedua, kita belajar pula macam mana sifat cahaya itu. Dan ketiga, akhir sekali baru kita belajar macam mana kita aplikasikan cahaya dalam kehidupan seharian kita. Jadi macam itulah konsep decomposition ni yang boleh kita apply dalam kita punya pembelajaran sebagai pelajar dan juga cara untuk kita mengajar sebagai seorang guru.